Pipi, oke. Oh iya. Selamat nih. 3 juta. Jauh mana sebelah kanan? Mata dengan ketat. Tendangan Rahmat Hidayat ditahan. Terkeji menjaga masuk dari pemain Porto. Fahrian mencetak gol. Pertama bisa. Sama-sama. Woi, pertama. Oke. Kali ini pemain ulang Fauzan atau Hasan. Masuk. Hasan mantan pemain PSM U21. Ya mengenalkan. Ayo. Sama nulis ko. Kami mo ako jadi naman yung manikaru ko. Sama-sama, ore. Sama-sama, satu dua. Oleh jumpa ko. Kanan. Jumpa sama ko. Ayo patalo ko sa laban ito. Ulat ko. Kanan. Kanan. Woi, Sini. Sini. Sama-sama. Udah pernah baca. Kapan dulu tadi. Ya, semua sekali ini dia. Sama. Gol. Tambah lagi satu. Tahan juga. Sama Kak. Masuk.
Magbibihin sila eh. Kiri. Tendangan kapten dari Porto Blue Ariel ditahan penendang penentu sehingga dilanjutkan. Tahan. Tama. Ya. Gagal. Melambung tinggi tendangan dari Yoga Sampelang, pemain BMD Olam, sehingga kembali peluang untuk Porto Blue. Akan dilakukan oleh pemain Blue Raihan. Tahan lagi. Pertama Rehan. Kiri Tio. Ditendang ke tengah. Porprov lolos ke 8 besar.